Saya amat berbesar hati kerana dapat meneruskan legasi serta mengambil alih PPR Pinggiran Bukit Jalil sebagai kampung angkat CIMB di bawah program Santuni Madani ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang untuk berkumpul pada pagi ini sempena majlis penyerahan motosikal I-Tekad CIMB Islamic Rider Entrepreneur edisi Asna. Ini bagi para peserta dari wilayah Persekutuan dan Selangor. Dalam program ni ada 12 bulan, so saya akan target sebulan minimum 1,000 lah selama 12 bulan. Sekarang ni kita dah boleh plan, maknanya bukannya hanya sekadar hanya menjadi rider saja, tapi juga untuk proses untuk perniagaan juga. Saya harap ke depannya lebih manfaat untuk diri saya dan keluarga saya. Terima kasih CIMB Islamic. Peserta yang hadir hari ini merupakan individu-individu dari wilayah Persekutuan dan Selangor yang telah berjaya melalui proses temu duga dan saringan yang amat teliti. Semoga semangat keusahawanan terus membara dan menjadi pemangkin kejayaan anda. Usaha ini juga sejajar dengan aspirasi dan inisiatif I-Tekad Bank Negara Malaysia dalam menyokong golongan asnaf dan B40 untuk menjana pendapatan melalui inisiatif kewangan sosial. Terima kasih kepada Yayasan Belia Malaysia, Tailors Community, Food Panda Malaysia, KTJ ataupun Komuniti Tukang Jahit, Pandai, Yayasan Tunku Abdul Rahman, Majlis-Majlis Agama Islam. Jadi marilah kita terus berganding bahu, menyokong komuniti kita serta membantu merealisasikan aspirasi mereka. 3, 2, 1. Saya mengucapkan tahniah kepada semua.